Ramai orang ingat refinance dan remortgage ni benda yang sama, tapi sebenarnya lain. Kalau refinance maksudnya anda masih ada loan rumah, anda cuma tukar dari bank lama ke bank baru. Lepas tu bank baru akan bayar baki loan rumah lama dan anda boleh sambung loan dengan bank baru. Kalau ambil refinance cash out, tempoh pinjaman baki loan rumah lama biasanya boleh sampai 35 tahun atau maksimum umur 70 tahun ikut polisi bank. Dan bahagian cash out itu tempohnya selalunya lebih pendek, iaitu sekitar 10 tahun sahaja. Rate pun lain sikit. Baki loan rumah satu rate, cash out satu rate. Tapi untuk remortgage, existing rumah tu dah habis bayar sepenuhnya. Tiada loan rumah langsung. Anda nak cairkan tunai, jadi bank bagi pinjaman baru, tempoh pinjaman biasanya 10 tahun sahaja. Okey, senang begini. Beza dia refinance rumah ialah untuk rumah yang masih ada loan rumah. Remortgage pula untuk rumah yang dah habis bayar dengan bank. Kalau anda nak semak kelayakan refinance dan remortgage, klik link dekat bio dan mesej sekarang.